Pindaan kepada Akta Finas turut merangkumi satu penyesuaian penting, iaitu tarifan baharu bagi filem. Tarifan ini kini meliputi semua jenis kandungan di pelbagai platform, termasuk platform perstreaman atas talian OTT, media sosial dan kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan ataupun AI. Pindaan kepada akta ini landaskan maklum balas yang diterima secara langsung daripada penyiar industri. Antara perkara yang sering dibangkitkan oleh pemain industri termasuklah keperluan untuk memperluas jaringan peluang perniagaan, mencipta lebih banyak peluang pekerjaan untuk warga Malaysia dan melaksanakan program peningkatan kemahiran dan pembangunan bakat tempatan secara lebih sistematik. Proses pindaan akta ini turut mengambil kira pandangan industri termasuk pemegang-pemegang lesen, persatuan-persatuan perfilman dan penyedia perkhidmatan penstreaman dalam talian melalui pelaksanaan sesi libat urus, sesi town hall dan rundingan bersama pihak berkepentingan.